Okey, cerita saya. Seminggu sebelum raya sewaktu saya balik cuti. Saya duduk menengung atas kepala tangga. Galik duduk perhati. Tengok kau Pak Doiso anak beranak laki bini. Nak makan lauk buat buka puasa. Satu keluarga berambak boleh batin pitah serati. Bercawak jatah puluk Pak Do panjangnya. Golok di pinggang ikat semutar atas kepala. Kalaulah berlawan dengan beruk pelaju Pak Do. Beruk ganti akak tangan. Oh serenda Pak Do lagi terror. Setakat menyayu bergula belakang rumah seribu ada. Tak payah nak pergi kedai, tak payah keluar belanja. Tanah beraka-reka, boleh menanam, boleh merah. Kalau gawak baliklah satu Malaysia, relax je Pak Do. Jauh tak serupa dengan saya duduk bandar. Punyalah sekso kalau bini kata, abang nak gula. Prung start kereta, supermarket kedai besar tempat mahal. Baru sebutnya kena dekat 2 riyal. Amo di bandar dengan jiran tak pernah bertekar. Tak pernah berkasar, tak pernah bergurau. Duduk sebelah pagar, nama pun tak kenal. Lulu gua punya hal apa pasal? Selisih bertembung, akak kening, akak mata. Bukan kata sombong, tapi dah sama-sama besok. Mayat terawih pokok kosong, sah tamu belah kata email saja. Kalau tepat gotong royong penuh, semuanya ahli jatah kuasa. Baru-baru ni kereta jiran orang mari tarik. Saya duduk dalam, dia kurung dalam bilik. Bukan tak berani, saja malah keluar takut sabit. Sebab kereta saya sendiri pun jenis kereta sakit. Seminggu sebelum raya, suatu saya balik cuti. Lapar rasa dada, sejuk dalam hati. Tengok anak dara arwah Pak Suali. Comel dosa, baik warak pula sekali. Malah lepas itu syahdu amo dengar. Sedapnya suara Quran dia hafal. Keluar supaya dengar dalam speaker. Kalau buat bini muda, bini tua boleh tupai belajar. Jauh tak serupa dengan jiran sebelah alik kiri. Jiran Muhammad di Kuala Lumpur anak dapat teksi. Baru dekat 3 dah berhenti mengaji. Tak tahu nak jadi berapa, hidup ke mati. Rambut hak hitam dia pergi celup kuning. Di telinga ada 5 subah, 3 tambah atas kening. Sekok ketak, baju darah, kemah keming. Terbang untuk email pun 2-3 kali jeling. Belum masuk iso, ujung-ujung maghrib. Ada motor, ada kereta, berebut mari ambil. Tak tahu bawa pergi ke mana, kadang-kadang tak balik. Suruh teksi ayah dia, asal ketambah siapa pun boleh naik. Sekali, seminggu sebelum raya, sewaktu ambo balik cuti, hati ambo berkata, duduk kapung baik lagi. Agama dia mau jaga, adat budaya nilai murni. Di bandar ni sudah tak ada apa-apa, hilang jati diri. Selamat Hari Raya.